Bagi saya, untuk anda yang dilantik, jadilah orang yang memimpin untuk mematuhi peraturan sekolah. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Azra Sofia dan saya Nurdana Imelda. Kami daripada Ahli Kru Media. Di sini Dewan Puspabudi SMK Bandar Rincing yang telah mengadakan majlis penyerahan watika pelantikan pemimpin murid untuk sesi petang pada 2025 dan 2026. Majlis ini bertujuan untuk menghargai jasa-jasa pemimpin di sekolah ini. Mari kita saksikan. Sekejap penerima watika pelantikan skor 3K dipersilakan Saudara Muhammad Abdul Latif bin Muhammad Ishak. Seterusnya, wakil penerima watika pelantikan skuad Denggi dipersilakan Saudari Nur Zahra Alia Nabila binti Abdullah. Majlis diteruskan dengan wakil penerima watika pelantikan pengawas surau Al-Muntaqim dijemput Saudara Muhammad Syafiq Ashraf bin Syahrul Rizal. Seterusnya, wakil majlis diteruskan lagi dengan wakil penerima watika pelantikan. Selain itu, sekolah kita juga mengadakan pengagahan bubur lambuk kepada murid tingkatan 1 dan murid-murid tingkatan 2. Assalamualaikum cikgu, kita buat apa hari ni? Hari ini kita ada agihan bubur lambuk kepada semua murid-murid. Apa perasaan cikgu agihkan bubur lambuk ni? Happy, sangat happy. Tengok ramai yang tolong-tolong. See, walaupun dia orang malu-malu. You can see the boys over there. Tapi tak nampak lah dalam kamera. Saya sangat happy ya sekarang. Oh, okay. Terima kasih cikgu. That's all. Thank you. Bye. Assalamualaikum Ustazah. Apa perasaan Ustazah hari ni agih-agihkan bubur? Perasaan seronok tapi letih. Sebab daripada pagi kita sebenarnya kita buat bubur ni, kita berkobar
organisasi berpelbagai dengan surau Al-Nur TPS. Okey, Taman Pari sebenarnya. So daripada pagi tadi kita masak dengan geng surau dekat sana. So sekarang ni kita agihkan bubur ni. Tengok budak-budak pun suka, seronok. Saya pun seronok, alhamdulillah. Okay, thank you Zaza. Ya, sama. Okay, Assalamualaikum. Hai Rania. Nak tanya apa perasaan dapat join program agihkan bubur lambuk pada hari ni? Okay, perasaan saya of course saya happy. Seronok. Tengok orang semua ambil bubur lambuk. Bubur lambuk tu sedap tau. Okay lah, itu je. Thank you. Assalamualaikum. Nama awak apa? Nama saya Muhammad Koyo, memang sama saya kelas 2. Apa perasaan awak tolong cikgu agihkan bubur ni? Weh, memang seronok Penat juga tapi itu dah penat dapat gaji kan, dapat bubur. Okay, itu je. Okay, terima kasih. Apa perasaan awak hari ni dapat bubur free? Itu baik. Saya tak makan bubur lambuk, tapi bolehlah. Hai Damia, nak tanya apa perasaan awak dapat free bubur lambuk? Saya berasa gembira kerana dapat makanan free untuk berbuka. Okay. Assalamualaikum. Nama awak apa? Waalaikumsalam. Saya Nukasi Syafiqah. Dari kelas? 1 Hazel. Okay, saya nak tanya apa perasaan awak dapat bubur free? Saya rasa macam happy sebab yelah dapat pakai bubur lambuk kan. Free pula tu. Okay, itu je. Itu je. Terima kasih. Assalamualaikum. Nama awak apa? Awak Zikri. Nama saya Muhammad Izzat Haris. Dari kelas? 1E. 1E juga. Okay, apa perasaan korang lepas dapat bubur free? Belakang boleh apa saya rasa sangat gembira dan bersyukur. Gembira dan bersyukur. Okay, sedap tak? Apa tu bubur tu? Tak rasa lagi pun. Cakaplah dulu. Okay, Assalamualaikum. Hari ni kita tengok bubur lambuk. Hari ni kita ada majlis bubur lambuk. Apa? Okey. Hari ni kita dapat tengok peragihan bubur lambuk kepada semua pelajar SMK Bandar Rincing yang comel-comel. Okay, aku pula. Assalamualaikum, nama saya Nurbahaya Alina. Hari ni kita akan nampak peragihan bubur lambuk kepada murid-murid SMK Bandar Rincing. Salam sejahtera Malaysiaku.